pada hari ni 16 Mac. So kita consider ni lah destinasi terakhir kita sebelum kita fly balik ke KLIA. Alhamdulillah, perasaan yang 4 hari ni memang kata banyak nak diceritakan, dan ceritanya memang dah diceritakan sepanjang 4 hari ni. So hopefully yang menonton dapat manfaatnya melalui apa yang kita buat di Pulau Bangi, di SK Padang terutamanya. Dan insyaAllah flight kami pukul 10 malam. Mudah-mudahan perjalanan selamat tiba di KLIA nanti, insyaAllah. So terima kasih sekali lagi kepada Pulau Bintang kerana menaja adik-adik ataupun penerima bantuan di Pulau Bangi untuk ibu dayah dan juga untuk anak-anak menikmati sedikit ataupun sebanyak mana sinar Ramadan yang diberikan, insyaAllah. So jumpa lagi di tahun depan, insyaAllah.